Dikecam tempah kain kafan RM999 dengan Datuk Rizalman, usahawan tampil beri penjelasan. Taqwa premium, bukan kafan premium. Amalun salih premium. Usahawan terkenal Haliza Mesuri curi perhatian ramai selepas berkongsi bahawa dia sudah menempah pakaian untuk ke alam kubur sebagai persiapan menghadapi kematian. Difahamkan kain kafan tersebut ditempah khas daripada pereka fashion terkenal Datuk Rizalman Ibrahim dan merupakan set kit kafan yang dianggarkan berharga RM999 bagi setiap set. Perkongsian tersebut mendapat kecaman ramai yang rata-ratanya mendakwa pembelian kain kafan yang mahal adalah satu pembaziran. Namun selepas teruk dikecam, Haliza tampil memuat video bersama seorang ustaz yang memberikan penjelasan berkenaan hal terbabit. Tak kuning. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini wasiat ya, kalau saya mati, saya tak nak kain kapan biasa, saya nak kain kapan RI ni, sebagaimana baju saya di dunia ni ya. Begitu jugalah jenama pakai mati saya. Kat belakang orang kaya, orang miskin, bila Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dan kita dah meninggal, tak kisah engkau kaya ke engkau miskin, sama je. Taqwa premium, bukan kafan premium. Amalun salih premium, bukan kafan premium. Okey, saya bersama Ustaz Talha, saya tanya apa hukum beli kain kapan yang sedikit berkualiti dan mahal, cukup komplit, memudahkan waris kita untuk menguruskan jenazah kita. Apa hukum Ustaz? Ya, benda tu harus ya. Sebab nak katakan membazir, orang tu mampu kan. Tak ada hukum mengatakan tak boleh menggunakan kain kapan yang mahal-mahal. Cuma jangan menggunakan sutra lah. Tapi kalau setakat kain cotton biasa, tak ada masalah selagi benda tu tak ada hukum kata nak membazir. Dari segi membazir, dari segi apa, kalau orang tu mampu ya, tak ada masalah. Dia bukan setakat kain kapan saja. Disediakan dengan kapasnya, dengan guntingnya, dengan wangian kasturi, semua package lah, package-nya macam komplit, combo lah. Jadi tak perlu lagi orang nak cari kain, orang nak pergi cari gunting, nak pergi kapas, mana benda tu dah ada set. Macam tu yang orang pergi haji ratus-ratus ribu sampai 200 ribu dia mampu. Macam perli je Ustaz? Tak memang betul reality kan. Zaman sekarang ni kan, macam orang ada duit, naik kapal terbang, ada duit naik ke tuan bisnes, selesa, boleh baring sampai Mekah, boleh terus sembahyang, boleh buat umrah. Cuba naik bas, naik kapal terbang yang bersempit-sempit, transit sampai 5-6 tempat, sampai Mekah dah flat, dah demam, nak buat umrah pun tak selesa. Jadi itu ikut kemampuan masing-masing. Dia mampu, tak no problem. Begitu juga kain kapan, selagi benda tu tak membazir, dan kita bukan untuk nak riak-riak kan. Kain kapan tu kita macam memang dihancur juga, apa-apa kita pakai pun memang dihancur juga, tapi at least kita mampu kan, kita mampu dan dalam masa sama kita menaikkan semua ekonomi orang kan. Saya tak nak kain kapan biasa, saya nak kain kapan RI ni, sebagaimana baju saya di dunia ni ya. Begitu jugalah jenama pakai mati saya. Kain cotton biasa tau. Ya. Kain daripada mana? Pakistan. Kain, material kain good quality daripada Pakistan ya. Tengok packaging ni pun dah mahal ni. Buat ni. Berat lah. Dosa kita lagi berat dah. Nanti kita boleh tag kat sini macam LV tu HM. Kita ada servis buat servis. Boleh buat okey. So, unboxing bismillahirrahmanirrahim. Kemasnya tu cantiknya. Ini apa kapas? Kapas 3 gunung kita bagi. Boleh pelusik ni? Boleh kita balik. So ini kapas yang terbaik. Yang terbaik ya. Dia tak ada jenazah nak bersin-bersin, tak ada. Jangan bersin. InsyaAllah kan. Betul kan? Datuk mesti yang terbaik ya. Ini kapas. Kapas memang perlukan banyak ya. Jadi ada 3 gulung. Menu. Kit ziarah. So dalam ni dia ada 3 kit. Kita ziarah, kita mandi, kita kafan. So ada 3 cukup komplit lah. So kita ada bantal. Bantal jenazah. Kita ada plastik untuk lapik katil.
kita ada tisu basah untuk orang ramalan itu lap-lap ke, ya. Kita ada buku hutang 35, sama ada orang hutang kita atau kita hutang orang. Jadi ini kita kena tulis siap-siap nombor password IG kita. Besok ni kalau orang nak padamkan IG kita bila kita meninggal tak tahu, kita nak cakap kat anak-anak supaya bahagilah sama rata, jangan ikut faraid ke hasrat kita. Macam-macam lah. Ibu ada simpan benda di bawah laci semua sedetail tu. Yang ni envelope untuk kita bagi sedekah lah dekat orang mandi mayat on top of karya kematian kita. Kita nak bagi siap-siap orang gaji kita ke, yang jaga kita ke. Jadi macam-macam lah. Ni kita kena buat masa kita hidup. Yang lain tu biar orang buat hidup. Semua ada dalam ni. Letak sini. Ini tutup jenazah. Tutup jenazah 2,5 meter. Ni kain macam kotak tu. Kain basahan tu ada? Ada ni. Mula-mula kita tutup, lepas tu kita buat mandi lah. Tutup mandi. Ada 2 keping. 2 keping. 5 meter pun nak buat baju kurung raya pun. Ni serupan tutup muka. Tak ada kerja Faizul nanti. Apa nak pakai bawah sendiri letak diamond boleh lah. Tapi kami bagi jugalah kain putih. Ni Puan Aliza boleh tukar kain bawah lah. Kain bawah kan kami bagilah untuk orang yang tak ada ni kan. Senang nak kena putih sebab nak cari kena putih dan ini tutup muka. Tutup muka. Ni maksudnya kit ziarah lah. Ziarah kita. Yang ni ziarah kita. Tak payah yang ni ada kit mandian, gel, debu tayamum kalau orang tak boleh pakai air, kapur barus, cendana, semua ada. Lepas tu kita ada gunting, apron. Gunting semua ada? Gunting penancap akhiri, benang, Nama zaman Faliza. Nak apa lagi? Tapi Rizalman. cok bawah lah, saya dah minat saya sendiri. Yang terbaik lah you all kalau nak beli set beli dengan Rizalman. Ya, saya sendiri pun beli dengan Rizalman. Sebab saya hanya saya tak ada masa nak mengaji benda ni semua. Ya, saya nak tengah pakai ya. Cantik. Rizalman pun cantik. Okay. Maksud ni ada kafan lah, kain kafan 9 ini sabun untuk ni. Untuk sabun gel bidara. Kita ada kapur barus dengan serbuk cendana dengan minyak atar sekali. Minyak atar sekali. Tak ada minyak Dior ke, LB ke, Hermes ke tak ada. Inilah bawah kasturi. Bawah kasturi. Ini kain kapan 9 meter. So untuk perempuan 5 lapis, lelaki 3 lapis pun muat 9 meter tu. InsyaAllah muat. Kalau tak nak pakai Datuk ni dia detail lah, dia jenis OCD tau. Setengah inci pun dia kira. Jangan risau lah you all. Alhamdulillah tu, terima kasih banyak. So benda ni semua 999 itu satu set dan semua tu masuk ke yayasan. 100% berbentuk syariah. Ni macam ni kos dia. Dan kalau beli 2 combo, kami akan bagi satu. Ni bakat saya untuk tahun depan 2026. Personally. Percuma lah bakat. Jadi instead of bagi makanan dia tiap tahun. Ini adalah Musa special edition Rizalman Ibrahim punya. Kali ketiga dah saya buat, tapi ni percuma lah kali ni. Ini kalau saya ada minyak wangi lagi kat dalam tu. Masya Allah. Putri. Boleh masuk dengan kotak. So kalau nak travel, nak bawa Quran, tak ada masalah sekarang. Okay. You all tunggu apa lagi? Jangan duk cakap saja. Dunia pun dunia. Kita tengok saja. Kena kejar. Jangan hantam orang saja. Betul. Jangan hantam saja orang. Betul. Ini bantal saya nanti ya. Elok. Ini sedap lah ni. Apa ni mama. Api rumah kan? Api rumah bukan. Bonda api rumah. Kami siapa esok? Nak pergi Betul. Dia masuk tak? yang berharga. Sama lah dengan kami. Kita nak bersama. Sajalah nak ambil berkat kredit kad dia selalu kan benda yang merapu mahal-mahal. Hak ni benda ni kena bagi dia pahala sikit. Bismillah. You put. Bagus punya talak yang baru tu. Nak bagi pahala kat kredit ni selalu duk bayar Faizul kan. Beli busana. Pakai dia. Ini busana juga. Okey. Banyak jumpa orang tu semua. So alhamdulillah ya, 2 set pakaian saya untuk perakhiran saya nanti, dan juga Abang Haji 1 set, Rizalman sendiri 1 set. Cantiknya ya Allah. You
kalau beli yang set ni dapat hadiah ni ke? Kalau set combo dapat satu macam. Oh, alhamdulillah. Ya. Kita masuk dalam. Bye. So, dapat hadiah ya dari Datuk Rizalman. Okey. Jom kita. Bantu dia Lagi orang satu, Islam. Rizalman buat tu 100% dia masukkan dalam yayasan untuk digunakan kepada untuk dia punya kebajikan. Mana Betul. kita bantu daripada kita beli yang kalau nak cerita benda-benda yang lain banyak juga kan. Betul. Yang sampai semua beratus ribu tu kan lagi kan. Boleh pula. Itu lain pula tu kan boleh. Cerita pasal mati takut. Tunggu cerita mati takut. Jadi benda tu selagi tidak ada hukum yang melarang ya. Macam contoh lain lah kalau dimengkapankan menggunakan sutera itu memang dalam Islam tak boleh menggunakan emas tapi benda cotton biasa dan komplit set selesa why not kan orang mampu janganlah orang yang tak mampu ikut keadaan masing-masing Itu yang membazir tak mampu paksakan diri. Betul lah. Nak hidup pun nak makan pun susah nak pakai kapan dulu tak ada kan sekarang pun dekat masjid pun ada set sekarang pun boleh tahan juga kan 500 Macam saya Ustaz, kita ni dah bayar khairat kematian dekat masjid. Betul. Kan? Van jenazah pun saya dah sediakan untuk saya apa semua kan. Tanah perkuburan pun saya dah bayar untuk keluarga saya. Tapi saya mampu dan saya niatkan benda tu sebab Datuk Rizalman nak sedekahkan sepenuhnya pembelian mengembangkan ekonomi orang Islam juga lah. Yes. Apa yang Ustaz nak cakap tadi macam Luqman Hakim dengan anak dia apabila dia menaiki kedai tu dah tua. Jadi dia lalu satu tempat dia kata orang kampung kata apalah ada kedai tak nak naik. Kan? Kedai tu dia naik apa? Dia nak ceritakan pasal kalau kita dengar cakap orang semua tak betul. Jadi Luqman Hakim pun okey anak dia naik lah. Naik kedai dia tarik. Lepas tu apa dia punya anak tak hormat bapak dia. Patut bapak dia dah naik kan. Jadi anak dia turun bapak dia naik. Lepas tu orang cakap apalah punya bapak tak kesian kan anak dia kan. Jadi alhamdulillah dia naik dua-dua. Apalah dua tak kesian kat kedai tu. Jadi sampai habis cerita tak. Lepas dia dukung dia usul kedai. Lah orang kedai buat jalan kedai pun usul maknanya kehidupan ni orang dari pandangan orang tu dari segi berbagai aspek pandangan lah. Jadi kita ikut yang sahih. Kita ada Al-Quran ada Sunnah. Apa ada Al-Quran ada Sunnah cukup. Kalau kita dengar cakap orang itulah keadaan saya di Malaysia Ustaz. Apa pun yang saya buat semua tak kena. Kita penting kita berpandukan pada Al-Quran dan betul. Dan niat kita ni kena niat kita nawai kena betul. Bukan kita nak untuk riak-riak ya. Kita nak tunjuk kalau Islam tu mampu dan kita boleh bayar zakat. Dengan zakat tu boleh membantu orang lain kan. Kalau kita takut kita sampai bila kita nak bantu orang lain, itulah salah satu caranya kan. Mungkin cara akad lain, cara taksul lain, cara datin lain, cara berbeza-beza kan. Jadi tengok kepada benda yang kita nak buat selagi dia tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah ya. Kita ada panduan, kita ada pegangan, buat. Jangan dengan cakap apa. Okey Ustaz. Terima kasih untuk tazkirah malam ni. Kak Vera pula daging unta kan dia cakap itu macam seorang ustaz dia pasal cerita daging unta kalau makan daging unta batal wuduk kan ada bukan haram daging unta tu kalau mazhab Hambali pengikut mazhab Hambali makan daging unta dibatalkan jadi ambil wuduk sebenarnya dia untuk menunjukkan badan kita okey juga baguslah satu ilmu untuk kalau boleh setiap hari kita ada ilmu yang baru. Sebab menuntut ilmu tu daripada buayan hingga ke lian lahat. Sampai nak mati pun kita menuntut ilmu lagi kan. Jadi don't stop untuk kita menuntut ilmu. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak sebenarnya kita tak tahu. Ini adalah tazkirah daripada Al-Fadil Ustaz Abdul Talha. Ya, terima kasih. Bukan tazkirah untuk diri saya juga. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Masa saya pergi Umrah tu, saya tanya Ustaz pasal telefon saya yang harga berapa belas ribu. 150,000 tu. Apa sih? Ustaz tahu tak lepas tu viral. Viral satu Malaysia. Habislah laku jual. Laku Ustaz. Bukan tak laku. Tapi itulah saya. Orang akan mempersoalkan. Kita menghadap Allah. Mati mungkin kapan lah. Membazir tu benda tu dia biarkan. Kalau benda tu memberi manfaat tapi dalam masa sampai ekonomi dalam Islam ada sama-sama kita menghargai apa yang Allah berikan. Kebaikan kita ni kita sembunyi saja. Bila kita sembunyi
belanja kata contoh saya pergi umrah. Setiap tahun pergi umrah baiklah, belanja orang tak mampu. Belanja orang tak mampu every year Ustaz. Semua orang biasa. Jangan dengan cakap orang pun. Apa hari bulan ni mesti hantar lagi. Kita buat Kita sendirikan. Kita sendirikan jika kita tak buat. Bang kata orang Melayu, bang tangan apa kiri, kanan tangan sebelah. Itu saya tunjuk pula dia kata tidak pula. Macam cerita Luqman Al-Hakim tadi. Macam cerita Luqman Hakim. Dah lah kat